Satu kataan je. Dia bercakap dengan satu perkataan, sama ada mohong orang, atau kutuk orang, atau menyakitkan hati orang, atau menggusarkan orang. Rupa-rupanya perkataan itu mengundang murka Allah. Nabi kata, orang tu dia tak sangka pun sebesar itu kemurkaan Allah dia akan dapat dengan satu perkataan itu. Bila dia tengok murka tu, murka itu akan dilihat di mahsyar. Di mahsyar, waktu nama dia dipanggil tu, dia tengok ada satu tongkoi dosa, satu bongkah dosa yang begitu besar. Lalu dia tanya dengan Allah, wahai Tuhan, bongkah dosa ini daripada dosa mana? Allah Ta'ala pun tunjuk daripada satu perkataan. Hang kata kat seorang Fulan bin Fulan, waktu tu dia susah. Dia mai dekat hang tu, dia mai minta bantuan kat hang, dia memang susah. Anak dia memang sakit dan dia memang susah, dia kerja. Hang kata kat dia, malah. Dia pun keluar dengan templatekan itu. Bila hang kutuk, hang hina dia, aku bagi kat hang duit, hang tak bagi kat dia bantuan, hang kata malah, dia pun keluar dengan perkataan itu yang satu, aku menjadi murka dengan kamu. Hasbunallah wa ni'mal